อัลฮัมดุลิลละโอ้ปูเจาะปูตะภาษาไทยเรียกว่าจิกยอดจิกภาษาไทยdia panggil kata cik pucuk putak ni nah kita mai ambil pucuk putak ni jawab kita sembuh sakit perut boleh weh. Perut kita ada gelulung sakit perut tu kalau kita makan pucuk putak buat ulai belah ni sedap. Ni keras sikit nah pohon dia ni belah ni dah dia belah ni. Nah kita mai ambil pucuk dia untuk dimakan. Orang panggil kata ni pucuk dia sedap ni, pucuk dia ni. Alhamdulillah nah. Biar wasa perut pun jadi gelulung, wasa sama-sama dekat-dekat nak mutah tu. Ambil pucuk putak makan. Nah. Mudah-mudah nah. Pucuk putakภาษาไทยเรียกว่าจิกน้ำ mudah-mudah ภาษาไทยเรียกว่าจิกน้ำนะครับนี่ยอดกินอร่อยปลูกก็ง่ายตางไงบ่มุดอัลฮัมดุลิลละ